long she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. Assalamualaikum dan hai. Awak dari sekolah mana dan nama awak apa? Saya dari sekolah SMK Banting. Nama saya Siti Narauda. Awak ambil kos apa? Saya ambil kos elektrik. Kos elektrik. Hari ni awak datang dengan siapa? Saya datang dengan parents saya, mak saya. Oh, okey. Hai. Hai. Kenapa awak pilih KV Sultan Abdul Samad ni? Sebab satu lagi dekat and KV ni macam meluas sikit lah kita punya macam bakat kita dalam bidang Bidang yes. Oh, okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Awak dari sekolah mana? Nama awak apa dan awak ambil kos apa? Nama Nur Farisha Fazlina dari sekolah SMK Sediakan Jaya. Ambil kos bakery. Bakery. Okey, terima kasih. Terima kasih. Hai awak, nak tanya awak dari sekolah mana? Nama awak apa dan awak ambil kos apa? Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hadirah Filza binti Muhammad Razman. Saya berasal dari sekolah SMK Bukit Sentosa 2. Saya ambil program kosmetologi. Kenapa awak pilih College Vocational Sultan Abdul Samad ni? Sebab saya rasa college ni memang dia ada pencapaian tinggi bagi saya. Dalam program yang saya ambil ni. Okey, terima kasih awak. Hai, nak tanya awak nama apa, dari sekolah mana dan kos apa? Nama saya Muhammad Faris Akram bin Muhammad Nur Fidaus dari sekolah SMK 18 Shah Alam. Ambil kos seni kulinari. Kenapa awak ambil kos kulinari? Sebab nak belajar tentang masak-masak. Okey, terima kasih.